Assalamualaikum. Selamat kembali kepada Aset Podcast. Saya Hazwan. Hai, saya Reza. Hari ini hari Khamis 6 Mac bersama 5 Ramadan. Apa cerita? Week 1? Alhamdulillah, kelas pun dah start. Kemudian kita pun melangkah ke bulan Ramadan yang mulia ni. So Wan, macam mana Wan? Preparation Ramadan? Buka puasa, tarawih, all the amal ibadat, macam mana? Alhamdulillah, semua kita clean. Setakat ni masih strict lagi. Alhamdulillah lah. Masih strict lagi, Alhamdulillah. Okay, tak ada pasir hitam. Tak ada. Tak ada. Lepas Isyak pun kat surau. Alhamdulillah. Okay. Cuba, macam mana dengan, macam mana kalau dalam bulan puasa dekat kampus untuk bagi Reza, macam mana dalam segi pemakanan tu? Pemakanan ni, saya ceritakan sikit lah kalau amalan bulan puasa ni. Kalau katakan masa sahur tu kena makan makanan berat lah. Kena consume karbo ke nasi ke kan. So sebab kita nak menahan lama, dalam masa 12 jam kita berpuasa. So perlu ada ambil pemakanan atau nutrien yang lebih, bagi saya lebih seimbang lah. Kalau katakan buka tu kita lebih kepada reload balik karbo-karbo tadi. Nasi apa semua kita bantai lah. But after that kita takkan makan lah. So basically agak stabil juga pemakanan pada bulan puasa ni, tak banyak macam Moreh tak ada moreh? Biasa. Moreh saya jarang moreh. Memang jarang moreh? Sebab saya sekarang ni dah kurang lepak malam maksudnya lah. Kat malam pun kita selesaikan kerja-kerja hakiki kita dekat union, lepas tu kerja-kerja akademik sikit. So bila tak lepak, dia tak moreh lah, dia tak makan lah. So macam mana Wan? Pemakanan kita obviously berbuka mesti kena daripada berat lah. Mesti nasi. And then bila sahur tu, tak tahu lah, bila kita seorang-seorang kan, macam nak makan roti cukup lah, makan kurma pun dah cukup lah sebenarnya bila tak sahur kan. Nak fikir selera, bangun-bangun pun nak selera, nak fikir tidur balik ke kadang kan. Kalau rezeki bangun lambat sikit, boleh lah kita terus subuh kan. Macam saya punya satu kata perangai saya yang dah lain setakat ni bila dah makin berusia, bukanlah makin berusia tapi bila dah tingkat ke umur seterusnya mendewasa ni. Macam dulu kita kalau boleh masa especially buka puasa kita nak beli all the things. Betul. Kan nampak boleh, tapi sekarang ni one side dish kan dah cukup lah. Memang dah kenyang, makan nasi dengan lauk sikit pun dah kenyang. So memang itu antara salah satu cara lah macam mana kita biasakan diri kita di bulan puasa ni supaya tak consume terlalu banyak kan. So berkala ataupun berkenalah dengan konsep Ramadan ni sentiasa bersederhana, tak lebih tak banyak. Bulan Ramadan ni pun bulan yang untuk kita beribadah kan. Untuk beribadah, untuk bulan untuk kita fikir sangat pasal makanan ke, pasal have fun ke apa kan. Betul. Which is terkait juga dengan topik pertama kita, which is food security. Food security, jaminan makanan. Alright. Just recent report by news outlet. Malaysia Agriculture Research and Development Institute MARDI, kita mendedahkan bahawa 50% sampel beras import yang berada di pasaran bercampur dengan beras tempatan. Dengan erti kata lain ialah dalam packaging beras import tu ada beras tempatan. Perkara ni, isu ni dah lama ke berlaku kan? Sebab dia, kalau pada pendapat saya lah, saya pun selalu pergi ke pasar yang teman kita punya family beli barang apa semua. Sebelum ni betul lah, saya memang nampak perbezaan lah. Nak cari beras tempatan dulu senang, banyak pilihan. Tapi sekarang kalau kita tengok dia punya scenery dalam market, nak cari beras tempatan bukanlah perkara yang senang. Tapi beras import ada jual. So untuk kata nak mentafsir lebih dalam, saya masih tak faham lagi keadaan macam mana. Betul, sebenarnya. Itu juga concern masyarakat kita sekarang sebab orang tengah bising kata beras tempatan tak cukup dekat pasaran. And at the same time beras import actually diimport dalam kuantiti lebih kurang disebabkan harga yang meningkat, disebabkan oleh India put quota, put macam barrier lah berapa banyak dia nak export.
So dia antara yang terkesan kita lah. Okay. Sebab kita obviously kita Consumer base. kita consumer base, tapi kita import beras daripada India. Dan India dah tukar cara how they supply to other countries lah. How the rice they produce, dia sekarang utamakan punya domestic consume. Okay. So basically sekarang ni sebenarnya ialah kita tak cukup beras tempatan dalam market. Betul. Tapi Wan, kalau kita berbalik-balik, bukankah kita hasilkan beras untuk keperluan domestik itu mencukupi, Wan? Sebab kita ada sawah padi dekat Kedah, dekat Selangor kita ada. Mungkin sedikit dekat Perlis, ada sedikit. Melaka Penang ada pun, sikit. Melaka pun ada sikit. So kalau kita tengok, especially Kedah, dengan tanah sebesar tu, takkan dia tak cukup kan untuk producekan domestic market? Based on research memang tak cukup lagi. Okay. Kita punya dalam bahasa food security tu safe sufficiency rate. Sufficiency. Dia macam kadar self supply lah. Okay. Kadar macam mana how kita boleh supply sendiri domestically. Alright. Contoh dalam topik beras kita tak sampai 70%. Okay. So that ada huge Loophole lah. Lagi 30%. Kita telah cakap pasal Kedah tak cukup. Selangor dia macam ke utara Sekincang semua tu kan. Melaka, Sarawak pun ada beras orang kan. Beras Bario tu. Betul. Memang tak cukup dan mungkin ada sedikit usaha untuk mencukupkan 100% lah. Tapi Wan, adakah isu ni sekarang ni baru kita rasa ataupun baru rakyat tahu ada isu perkara macam ini? Sedangkan setahu saya masalah beras ni dah lama. Dah lama dah. Tapi tak ada apa-apa mekanisme ataupun penambahbaikan untuk kita make sure that ada keadilan untuk pesawah yang pertama sekali, ada juga keadilan untuk pihak yang kedua, Pihak orang tengah lah. Dan juga ada pihak untuk badan-badan yang menjaga kepentingan. Maksudnya kita mengambil asas, kita mengambil keputusan bahawa ketiga-tiga input daripada tiga pihak ni perlu kita ambil. Betul. Tapi takkanlah sampai sekarang kita tak ada apa-apa mekanisme, khususnya daripada I think Kementerian Keterjaminan Makanan lah. Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Tak ada apa-apa ke SOP yang diorang boleh buat? Bab SOP atau bab how they deal with this issue, diorang ada few cara, which is some of it, kalau short term, is mendakwa pihak terlibat di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Yang bermaksud ialah daripada kesalahan membekalkan barangan berbeza daripada yang dibayar pelanggan. Biasa dalam kes ni kita bayar untuk dapat beras import, tapi dalam tu beras tempatan. Oh, okay. So tu tafsiran dia lah. Tafsiran dia. Oh, okay, alright. Dan dia punya hukuman maksimum ialah 100,000 untuk kesalahan pertama dan 200,000 untuk kesalahan kedua dan seterusnya. Itu short term punya solusi lah. Tapi masalahnya kita punya masalah ni akan still berlalutan. Sebab orang boleh bayar. So ialah antara cadangannya ialah perkemaskan Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dalam kurungan Akta 552. Akta ini meneraikan 7 kesalahan berkaitan beras. Ini sorok, simpan lebihan, simpan di tempat lain, pindahan padi antara negeri tanpa lesen, menjual borong tanpa lesen, jual pada harga lebih tinggi, yang terakhir sekali letak syarat beli. Dalam ketujuh ini tak adalah mention mention berkenaan campur beras, sama ada beras tempatan dalam packaging beras import ataupun beras import dalam packaging beras tempatan. Which is obviously salah lah. Kalau kita cakap dalam business ethic pun, kalau kita belajar dalam Fit for Eco pun, benda ni menimbulkan syak wasangka dalam pasaran. Dan itu tak baik lah, sebab kita perlukan pasaran yang percaya each other kan. Betul. Okay, jadi pada hemat saya, perhatian saya setelah mendengar Wan punya perbahasan tentang perkara ni, kita kena
lihat satu perspektif bahawa yang konsum beras kebanyakannya ialah orang-orang miskin, especially beras tempatan. Orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana. Maksudnya bukan, kebanyakan orang kaya tak makan beras tempatan. They not consume our local rice. Dia consume basmati rice. Yeah, basmati, yeah. The highest grade rice. Makanya kita lihat masalah ni sebenarnya mendatangkan mudarat kepada orang-orang miskin terutamanya. Betul. Kenapa saya cakap macam itu? Kita tak boleh melihat kemudaratan dia daripada segi aspek mungkin sesuatu golongan itu tak dapat akses kepada beras tempatan. Tapi juga kita kena melihat perspektif di sebalik tu, which is kepada pesawah. Sebab kita pun tahu kebanyakan pesawah dalam Malaysia ni, Wan, kebanyakan datang dengan background orang-orang susah. Betul. Jadi pada saya, punca masalah ni berlaku di mana sebenarnya? Sebab yang produce orang susah. Yang kena efek pun orang susah. Jadi siapa orang yang menyebabkan mereka ni setelah berpuluhan tahun sejak merdeka lagi masih sampai sekarang bergelumang lagi dengan masalah yang tak, bagi saya tak selesai. Sebab kalau you kata we have at least 70% of our sufficiency rice in the market, sepatutnya kebanyakan pesawah kita boleh lihat kadar standard of life diorang tu akan lebih meningkat. Tetapi keadaannya sekarang masih lagi sama, kebanyakan. Saya tak kata semua, kebanyakan. Dan dari segi consumer base pun masih lagi melanda orang susah, orang yang consume local rice. Jadi masalahnya sekarang di mana? Pokok isu dia kat mana? Kat mana, Wan? Sebab kita bincang pasal akta ni menyenaraikan banyak kesalahan. Tetapi siapa yang melakukan kesalahan ni? Daripada senarai kesalahan ni obviously orang tengah lah. Okay. Pemborong. Alright. Pemborong dan pemborong ni juga selalunya yang akan jual kepada company komersial yang akan menjual kepada peruncit lah kan. Biasa macam tu lah. Jadi mungkin ada loophole yang kita tak nampak dekat situ. Baik. Ataupun pihak kerajaan perlu main peranan lah. Baik. Sebab food security ni bukan bercakap pasal accessibility kepada makanan saja, tapi daripada segi price, daripada segi how the market mechanism works. Sebab itu yang food security is all about. The three main things. Dan kita pun kena, kerajaan perlu ambil tindakan tegas lah dalam hal ni kan. Betul, saya setuju. Sebab orang miskin, saya ada baca satu report mengatakan ni untuk orang miskin bandar lah. Dalam waktu pandemik, diorang akan consume 3 main things. Nasi, mi segera dan telur. Obviously, telur the cheapest protein source. Mi segera untuk easy, convenient. Convenient. And then itu yang boleh diorang consume day by day. Itu satu. Tapi yang diorang mampu. Nasi ni obviously kita tak boleh lari daripada tekak kita, tapi nasi ni juga yang buatkan kenyang lebih lama. Okay, jadi Wan, untuk kita bagi penutup ataupun saya rasa rekomendasi lah terhadap apa perkara yang kita bincangkan ni. Pada pendapat saya bukanlah arif tentang spesifik all of this issue. Saya tak arif. Tapi pada khidmat saya ialah kerajaan yang ada pada hari ini sepatutnya memikirkan tentang nasib golongan yang tertindas sekarang ni. Pertama sekali pesawah, kedua consumer. Orang yang consume beras ni. Dan perkara ni dah berlaku lama sejak merdeka. Jadi saya berharap bahawa kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan madani yang ada pada hari ini, yang kita kenal sendiri Datuk Seri Anwar macam mana komitmen Datuk Seri untuk diberikan kepada pesawah daripada zaman ke zaman Datuk Seri memperjuangkan perkara ni. Jadi saya harap Datuk Seri kerajaan Datuk Seri dapat menoktarkan isu ni. Sebab kita nak menuju ke negara yang maju, maka perlu ada satu usaha yang drastik oleh kerajaan, kan, terutamanya untuk dari segi food security ni. So itu saja untuk segmen ini. Kita akan kembali dengan segmen seterusnya. Stay tune.
Reza has one. ASAP, let's get it. Hai, selamat kembali kita kepada episod kedua kita dalam segmen yang seterusnya, ASAP Podcast. Jadi, Wan, kita dah borak pasal beras. Kan? Aku pun agak terkesima juga bila tahu macam mana sebenarnya isu yang terjadi, especially about beras. Jadi sekarang ni kita beralih kepada satu perkara yang hangat minggu ni, setelah dibentangkan di Parlimen. Dibentangkan di Parlimen, disuarakan dalam Parlimen. Disuarakan dalam Parlimen. Dia belum dibentangkan lagi rang undang-undang. Oh, tetapi nampaklah naratif dah dibawa lah. Naratif tu dah dibawa lah untuk RUU URA. Urban Act. Urban Renewal Act. Okay. Urban Renewal Act. Akta Pembangunan Semula Bandar. Okay, alright. So basically, apa yang saya dapat research saya lah. Kan? So basically akta ni ialah untuk kita mempercepatkan proses sesuatu pembangunan semula tempat tu. Tempat bandar. Kawasan dalam bandar untuk kerajaan dapat pastikan pengagihan ekonomi tu lebih stabil lah. Betul. Jadi, Wan, macam mana kita nak kupaskan isu ni? RUU ni masih dalam peringkat cadangan, peringkat mengambil pandangan umum, pandangan masyarakat umum pandangan RUU ni. What is this act all about? Dia adalah untuk meminda akta sedia ada, iaitu akta yang memerlukan kerajaan ataupun pemaju memerlukan 100% persetujuan dalam satu bangunan tu, memerlukan persetujuan semua untuk membangun semula bangunan tu. Dalam kata senang dia lah. So sekarang itu akta yang digunakan, undang-undang yang digunakan. Betul. So basically dengan adanya akta baru ni, kita nak decreasekan 100% orang kata yes thing tu. Persetujuan tu kita riliskan kepada sekarang 80% untuk bangunan yang kurang daripada 30 tahun. Dan 75% untuk bangunan yang lebih 30 tahun. 51% untuk bangunan yang terbiar dan terbengkalai. Alright, baik. So macam mana kerajaan nak menentukan melalui percentage ni terhadap sesuatu pembangunan yang hendak dijalankan? Macam mana tu agaknya? Macam mana? Okay, let's say macam gini ya. Kita fikir, kerajaan dah ada guideline, which is 80, 75 and 51%. Jadi macam mana kerajaan nak clarify, bangunan A, bangunan B, bangunan C, bangunan A kita guna mekanisme 80%. Bangunan B dan seterusnya. Macam mana kerajaan nak tentukan? Orang awam nak faham. Based on my research, macam tak ada lagi spesifik mekanisme yang diorang akan pakai. Cuma mungkin akan melantik perunding untuk pakar tanah ke apa. Salah satu tempat mungkin yang Wan tahu sekitar Kuala Lumpur ni yang mana memerlukan pembangunan semula. Sebab macam saya hidup bukan dekat Kuala Lumpur. Kan? Have been so many times tapi bukan menetap di sini. Ini melalui pandangan Wan. Kawasan mana? Kita budak UIA ni pun kita tahu kat mana kawasan yang macam boleh kata almost setinggan lah. Kalau kita naik bas LRT tu kita akan lalu kat kawasan-kawasan yang flat macam tu kan. Baik. Itu antara calon-calonnya lah. Mungkin diorang tak lah sampai taraf bangunan yang teruk sangat. Cuma mungkin dari segi aspek proximity dekat dengan LRT mungkin memerlukan pembangunan kat kawasan tu kan. Jadi saya tak naklah borak into too technical into this URA ni. Tapi saya nak orang kata kupas lebih mendalam dari segi aspek kualiti hidup. Jadi pada pendapat saya ada juga kebaikan apabila ada suara-suara yang dah mula menyuarakan perlunya undang-undang ni dipercepatkan. Jadinya kenapa orang buat macam ni? Kita kena fikir satu perspektif. Terutamanya di kawasan bandar. Kawasan bandar ni kawasan-kawasan PPR flat. Kita tahu macam mana keadaan sosial, keadaan ekonomi di sana.
Ada yang sangat buruk, ada yang biasa-biasa, ada juga yang sangat bagus. Jadi kita fokuskan kepada yang sangat tak baik ni. Mungkin dia ada bermain dengan aspek kawasan tu sendiri yang menyebabkan mereka merasakan tekanan yang menyebabkan diorang akan melakukan sesuatu kesalahan, undang-undang, atau jenayah. Sebab diorang duduk dalam kawasan tu. Jadinya, kalau satu hari nanti kerajaan bawa RUU ni untuk betul-betul ada tekad politik mengubah nasib orang-orang miskin di bandar, secara tak langsung, dia boleh mengubahlah landscape sosial. Their standard of living. Standard of living. Sebab kalau kita tengok, contoh saya suka bagi perbandingan kalau dari segi housing ni, dekat Singapura lah. Kita tengok HDB. Okay. Macam mana kerajaan Singapura melakukan satu policy reform. I think it's more to social than economics. Okay, why I say that? Sebab apa? Kita tengok, walaupun HDB, projek kerajaan di Singapura, Projek public housing. Public housing. Kalau dekat Malaysia, naratif ataupun stigma dia public housing yang duduk ni kebanyakan orang yang Tak mampu. Tapi dekat sana, rumah murah. Rumah murah, ada masalah sosial. Tapi dekat Singapura, HDB ni dijaga sangat-sangat baik oleh kerajaan Singapura. Stigma tu pun tak ada. Stigma tak ada. Walaupun you duduk rumah pada kos yang sangat rendah. Sebab apa? Mereka kat sana, diorang nak fokus on the social. Tak guna kalau kita bangunkan bandar, kemajuan kita tengok bangunan tinggi-tinggi, tapi aspek sosial rakyat kita masih macam itu. Betul. Jadi kalau saya, itu perspektif saya lah, melihat pemindahan RUU URA. Yang paling penting dia dapat mengubah hidup sesuatu komuniti. Itulah point dia. Sebab kita dah dengar naratif banyak lah. Ada yang apa, kita cuba kita kupaskan naratif. Salah satu naratif dia ialah menghalau orang-orang beberapa terendah, especially orang Melayu dan India, daripada kawasan bandar. Okay. Dan itu ditepislah oleh kita punya PMX dalam parlimen. Betul. Katanya kalau 70% orang Melayu duduk situ, kalau dah lepas pembangunan pun 70% tu akan fix kat situ juga. Kat situ juga. Tapi masalahnya kita dengar dia punya mekanism is tak berapa jelas. Mekanism of redevelopment tu. Adakah dia akan, ada yang sebut akan ditempatkan di penempatan sementara. Ada yang sebut yang okey, kita buat satu blok, kita pindah satu blok ke sini, kita roboh blok satu ni. Dia macam tak jelas lah dekat situ kan. Dan ini salah satu yang Madani perlu ambil perhatian lah. Betul, sebab pada pendapat saya, naratif mengatakan kita nak halau orang-orang susah, orang-orang Melayu, orang Bumiputera keluar daripada bandar. Bagi saya tak setuju dengan naratif tu. Sebab kalau dalam peraturan pun itu tanah mereka perlu kekal dalam X amount of time di situ. Daripada kita memikirkan naratif, kita nak menghalau kedudukan orang Melayu, kita nak merendahkan kedudukan orang Bumiputera. Baik kita fikirkan salah satu cara macam mana nak tingkatkan kualiti hidup diorang. Sebab diorang hidup dalam bandar. Dan kebanyakan education background, social background diorang sangat rendah. Jadi bila diorang ada barriers with all these things, macam mana kerajaan intervene. Takkanlah contohnya kita melihat pembangunan yang maha dahsyat di Kuala Lumpur, tetapi bila sampai di Kampung Baru, masih ada lagi isu setinggan kat situ. Menunjukkan nilai kapitalis dengan nilai manusiawi tu become deficit lah. I think it's not good lah, because we don't want to be like Philippines. It's like what we call it Marina Slum. Slum areas lah. Yes, or that place. Kita tengok macam mana keadaan mentality. Kalau katakan kita orang senang tak menjaga orang susah tak reti bersyukur dengan apa yang ada, negara kita takkan maju. Negara kita takkan maju. Jadi pada saat ni, negara kita, kalau betul negara kita nak menuju kepada satu kejayaan yang kita rasa perlu, maka kita semua kena bersatu hati lah. Jadi bangunkan, tolong orang-orang susah. Tapi tolong ni bukan kita bagi umpan lah. Kita bagi dia joran. Dan they catch the opportunity. So itulah perkara yang betul. Bukan kita menidakkan apa-apa saja kehendak ataupun keperluan asas kepada mereka. One thing about this issue is the skepticism lah. Yes, skepticism. Kita pun tak, especially saya tak faham kenapa perlu kita sanksi itu dengan ini. Sebab jelas kita nak bagi rumah baru, and then kita dah guaranteed yang still akan duduk situ juga kan. Still akan duduk situ. Jadi perlulah naratif politik itu
sometimes kena, tapi untuk melibatkan orang miskin ni, Dia agak sensitif lah pada saya. Dia agak agak sensitif lah. Sebab sometimes orang politik ni dia suka menunggang. Kan, dia menunggang atas nama orang miskin. Maaf cakap lah. Tapi pada pendapat saya, kita tolong dulu orang miskin lah. Sebab kebanyakannya pun berada di Kuala Lumpur. Betul. Kuala Lumpur ni permata Malaysia lah. Kan orang apa-apa hal pun orang akan tengok macam mana terdirinya Kuala Lumpur. Betul. Kalau kita bandingkan Kuala Lumpur dengan Filipin, jauh beza. Kenapa? Sebab apa saya mention Filipin? Kita boleh lihat betapa jauhnya jurang perbezaan di antara kapitalis dengan sosialis ni. Socialisme, I mean in terms of welfare, Okay. macam mana quality of life. Takkanlah kita nak asingkan, okay, orang kaya disebabkan you tak contribute apa-apa, macam ginilah keadaannya sampai bila. Tak ada apa-apa inisiatif untuk merubah diorang. Orang miskin. Okay. So tak boleh perkara tu kita kena ubah. Sama-sama kita. Tak boleh biar diorang Cannot. on their own lah. Cannot, because at the end of the day dia akan merugikan negara. Betul. In terms of masalah sosial, Betul. semua benda tu. So pada saya perlu lah ada you ni. Penting lah, the perception. And second thing about Madani punya cara diorang menyampaikan mekanisme Komunikasi lah. Komunikasi Madani. Lagi satu, RUU ni juga akan melibatkan satu jawatan kuasa antara pihak persekutuan dan pihak negeri. Jadi kita pun Negeri ni melibatkan negeri Selangor ataupun ke semua negeri dalam Malaysia? Maybe semua negeri. Okay. Semua negeri. Mungkin maksudnya projek ni bukan tertumpu di Kuala Lumpur saja tak? Okay, alright. Jadi mungkin rumah PPR mungkin ada luar KL rasanya. Ada kan? ada. So Betul ada. mungkin kawasan-kawasan tu yang akan dipercepatkan pembangunan dia lah. Okay, baik. Itu yang paling penting lah kan, untuk orang-orang B40 ni. Rumah diorang family 4-5 orang. Ya, betul. Bilik berapa? 1-2. Kualiti hidup tu memang kerendah. Kualiti hidup. Sebab ramai sangat orang dalam rumah. Jadinya bila ramai sangat orang dalam rumah, hidup pula bertambah susah. Jadi dia akan stres. So bila dia stres, macam mana dia nak go into the good productivity lah. Betul. Pada pendapat saya. Macam mana anak-anak nak belajar. Betul. Sebab kadang Itu paling penting. pada pendapat saya, kira kadang orang-orang yang dah berusia, orang yang dah boleh kerja, ada kemampuan ni, saya bukanlah nak kata kurang kesian, tapi tak adalah sekesian kalau saya lihat kanak-kanak. Betul. Sebab saya memang tak boleh lah. Especially kanak-kanak ni kita lihat, yelah sepatutnya diorang masih ada lagi peluang untuk ubah hidup. Betul. Tapi takkanlah kita nak hanyutkan ke semua peluang ni dan menjadikan keluarga mereka bertambah jadi susah lagi. At the end of the day dia tak memanfaatkan negara pun. Betul. Kan? Better kita tolong. Bila cakap pasal peluang untuk kanak-kanak tu, peluang untuk kanak-kanak tu pula bergantung kepada polisi, kerajaan. And then bila dah dia mainkan sentimen politik dekat sini, dia jadi it's not good lah. It's not good. Because for us, orang kata objective is to change these kids' life. That is the most important thing. Sebab kita tahu kepadatan dekat PPR ni agak tinggi. Betul. Dan kebanyakan penghuni PPR ada ramai orang. Kenderaan lagi. So dekat situ kita lihat we need to do something over here. Daripada kita fokus, kita bina bangunan-bangunan tinggi, kan? Better we focus on how the aspect of humans' life in our country, the basic needs. Yes. Jadi kita tunggulah hari review ni akan dibentangkan sama dalam Jun atau Julai nanti, dan dari situ kita tengok mungkin akan ada penambahbaikan daripada segi mekanisme penyampaian itu. Kita harap. Tapi macam mana stand kita untuk RUU ni? Stand kita support lah. Bagi kita memang pada pandangan kita support this RUU lah, because perkara ni boleh bagi datang kebaikan. That mechanism tu mungkin ada masih tak nampak masih lagi. Masih sama lagi. Tapi dia punya niat tu betul. Niat tu betul. Jadi kami mewakili Asset Podcast lah. Kita memang endorse lah. We endorse this RUU of URA lah. Okay. Alright. So kita jumpa lah untuk segmen seterusnya. Kita bincang pasal pelantikan Vice Presiden yang baru serta Deputi Presiden yang baru untuk IIUMSU. Okay. We gonna see. Roll after this. Reza Hazwan ASAP. Let's get it. Selamat kembali ke segmen terakhir untuk episod ni Asset Podcast. Kita akan membincangkan sedikit tentang update isu kita.
IIUM Student Union. Jadi apa perkembangan terbaru? Perkembangan terbaru yang berlaku dalam masa lebih kurang sebulan ni, kita boleh melihat transisi jawatan lah. Kerana ada peletakan jawatan daripada Deputi Presiden of Gombak, iaitu saudara Iman. Dan posisi tersebut diganti oleh calon daripada SU juga. Sebelum ini Vice President iaitu Ifan Rosdin. Dan sekarang ni beliau telah secure the spot of Deputy President of Gombak of the IIUMSU. Dan kemudian Vice President punya position diganti oleh saudara Akif. Akif ni daripada Officer of Welfare sebelum ni, dan beliau telah naik kepada Vice President lah. Melalui mekanisme kita, kalau kita ada transisi kekosongan jawatan tu, kita akan buat secara internal dululah. Kita tak akan follow the format macam go into pilihan raya, tak. By election tak. Basically we go first for the internal voting lah. Dan setiap daripada officer of IIUMSU has the right to vote whether the candidates is suitable for the position or not. So they have the credibility and the authority to make a vote towards one position. Berapa calon terlibat dalam pemilihan? Pada permulaan, saya rasa pemilihan Deputi Presiden tu Irfan, tak silap saya. Irfan seorang sajalah. Tak silap saya lah. Yang jadi orang kata lebih contest position is Vice President lah. Kita boleh melihat antaranya pencalonan daripada saudara Akif. Ada juga saudari Maria daripada Office of Welfare. Ada juga daripada pihak Kongres iaitu Koyum, tak silap saya nama dia. Koyum. Ada juga wakil daripada Wufi. Ya. So sebab tu saya kata spot for Vice President position is very crucial and also is very contest lah in that particular way. Dari satu benda tu nampak bagus lah. Bagus, betul. Kita ambil side untuk apa? Kita pilih banyak side untuk diambil di ketengah kan. Betul. Tak kisah Wufi ke Kongres ke kan. Betul, tak kisah kalau katakan Wufi ke Kongres ke Harmoni ke whatever, siapa yang akan jadi, yang penting ialah kita nampaklah platform demokrasi tu membangun, subur lagi. Walaupun internal kan. Sebab ialah kita pun kena faham kalau katakan setiap kekosongan tu kita perlu lakukan pilihan raya, dia akan melibatkan kos yang sangat tinggi lah. Jadi kita pilih yang mana is easy for us to execute lah. Yang penting you gain the trust from the internal side first, because if you get the trust, that means you have the higher credibility among the officers and also the top board of the IIUMSU lah. Because the trust is number one lah. Yes. So what to expect for this new appointment? I would expect that Vice President Akif, saudara Akif, bahawa supaya there has things to revamp in our organisation in terms of human resource. I think we need to find good and credible people, kan? Walaupun maybe pencapaian dia at first hand tak beberapa membanggakan, tetapi dia ada determination untuk buat sesuatu lah. And that's all we need lah. That's all we need. Because kita tak nak orang yang hanya macam mana cakap borak kosong. Hanya borak kosong. Kalau katakan dia bercakap dan dia berusaha untuk ke arah tu, is okay, tak ada masalah. Tapi kalau borak kosong ni semua orang boleh borak. Because when you come to SU, it's not about your political frame, it's not about who you are, but it's about how you do a work for me because you are the highest student representative body. So that means you have a huge responsibility towards it. Yang paling penting boleh deliver kerja. Boleh deliver. Tapi itu untuk saudara Akif lah. Untuk saudara Ifan Rosdin sebagai Deputy Presiden, I congratulate you for your winning for that position, and I hope that boss, you can do a great job. InsyaAllah we gonna give the support dalam memastikan IIUMSU kita ni dapat berjalan lah. InsyaAllah we gonna work together for the future and for the students. Macam mana tenure kita akan habis dalam? Kemungkinan besar tenure kita akan habis pada bulan 11 lah. 11. So ada possibility untuk kita semua still menabur jasa dan bakti kita lah. Dalam office. Ya, betul. Sebab kita nak semua nak gerak awal. I think in a
appropriate way, kita habiskan sampai bila waktu yang telah ditetapkan lah. Dia patutnya habis dalam bulan. Ya, kalau ikut dia punya kalender start bulan 6 lah. Start bulan 7, dia akan habis lebih kurang bulan 5, bulan 6 macam itu, sebab kita nak ada transition for the pilihan raya lah. Jadi sekarang sebab apa kita perlewatkan kita punya pilihan raya untuk kita synchronize lah Dengan all semua. the KBS, MRC, supaya pesta demokrasi tu kita dapat lebih subur lah di dalam UIA ni. Untuk makluman, KBS tu maksudnya kuliah based society, Yes. yang melibatkan student society di kuliah. Fakulti lah, fakulti. Okay, fakulti dalam bahasa Inggeris lain lah. Yes, Dan MRC lah kita punya mahalah lah. malah. Rasanya itu sajalah Okay, untuk episod 2 kita episod ni. 2 ni kita agak pendek sikit dan kita harap kita semua dapat lagi berjumpa InsyaAllah. pada episod 3. Akan rungkaikan lagi banyak isu, dan stay tune and don't forget to like, subscribe and share. Okay, jumpa lagi. Thank you so much. Jumpa lagi.